Yang perbezaan teori dengan amali, pengalaman. Kita boleh belajar, tapi mungkin belum tentu kita boleh faham sistem tubuh manusia. Orang panggil saya Karim Panjang. Saya ni kalau nak kata sijil ni macam-macamnya sijil saya belajar. Ada yang daripada UK certified di bawah manuterapis yang menggabungkan 32 issue point. Saya ada lesen di bawah KKM untuk urutan Melayu ni. Kalau untuk musculoskeletal ataupun kefahaman anatomi badan ni kita ada. Basic tu kita ada. Advance pun kita ada daripada segi klinikal ataupun hospital. Yang perbezaan teori dengan amali, pengalaman. Kita boleh belajar, tapi mungkin belum tentu kita boleh faham sistem tubuh manusia. Sebab macam kita tengok Encik Halim sendiri duduk dalam kiri kanan. So kondisi apa perbezaan badan Encik Halim tak semestinya sama dengan orang lain. Sama juga seperti sakit. Betul. Ramai yang kita tengok, macam kita ambil satu point untuk orang masalah sakit lutut lah. Okey, kita ada tengok lutut terbengkok, lutut tak boleh nak lipat, lutut sakit naik tangga turun tangga. Kadang-kadang benda tu bukan adalah melibatkan otot, tendon adalah dengan ligamen, tapi berpunca pada otot sebenarnya. Overtrain, overuse, over limit, tiga benda ni. So kalau katakan dari segi pelibatan tu, bila yang jadi tercetusnya minat nak masuk dalam dunia urutan ni? Bila tu? Masa umur berapa tu? Kalau ikut kon betul-betul tu umur 6 tahun. 6 tahun. Sebab tengok orang tua kan. Tapi betul-betul melibat umur saya 16 apabila saya cedera ketika rugby. Rugby? Yes, saya bermain rugby untuk KB Lela dulu lah. Jadi bila cederanya melibatkan saya, Doktor Columbia masa tu, Hospital Columbia mengatakan ligamen saya putus. Jadi dia kata selama 2 tahun saya tak boleh berjalan. Tetapi masa tu lah kita sebagai anak muda ni, bila satu sukan yang kita tak boleh main, kita frust, kita sedih kan. So jadikan pelibatan tu bila saya bercerita kepada ayah saya lah. So ayah saya bawa pada satu urutan tradisional yang kadar menyembuh dia tak sampai 2 minggu. Saya selepas tu saya boleh main Muay Fit lah, Muay Thai. Selepas tu. Ayah masa tu dia memang dah lama dalam bidang ni lah maksudnya. Dah lama lah.